Satu perkara luar biasa yang berlaku kepada seorang Nabi sebelum dia ni menjadi Nabi. Bismillah, sallallahu alaihi wasallam ala Rasulillah. Jadi kita sambung dengan percintaan Sa'diyah Ibu Suhaib baginda yang kedua. Suhaib baginda yang kedua setelah daripada Suhaibah Al-Aslamiyah. Setelah daripada keluarga Hantu Sa'diyah, Hantu terlewat, kemudian didapati bahawa hanya seorang bayi sahaja tinggal. Kerana kita tahu sebelum tu banyak bayi yang lain tu semuanya sudah diambil oleh wanita-wanita Bani Sa'ad. Diambilnya anak-anak bayi yang lain kerana dilihat ada mewahnya anak tersebut, iaitu dibalut dengan kain sutera. Kemudian ketahui diorang ni masih mempunyai ibu dan bapa. Ibu bapa masih lagi hidup. Beza dengan Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW waktu kecil dibalut dengan kain biasa. Kemudian diketahui bahawa Nabi Muhammad SAW dia ni tidak ada bapa. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib telah meninggal ketika mana perjalanan daripada balik daripada Syam, meninggal di Madinah. Jadi orang-orang wanita Bani Sa'ad yang lain kurang dapat upah ni, macam tu lah. Pandangan orang mungkin kata macam tu. Dan ditakdirkan Allah Ta'ala bahawa yang musuhkan Nabi Muhammad SAW waktu kecil, nama dia Keluarga Sa'diyah. Keluarga Sa'diyah ni keluarga serba kekurangan. Keluarga serba kekurangan bersama suaminya, iaitu Haris, nama panggilan Abu Kabsyah bersama anak perempuannya Syima. Macam kita cerita sebelum ni, keluarga Hantu Sa'diyah memiliki unta yang sudah tua. Uzur, harap mana berjalan. Kemudian susu unta pun dah tak ada, dah tak keluarkan susu. Kambing-kambing peliharaan diorang pun yang mana di perkebunan Bani Sa'ad pun dah tak keluarkan susu disebabkan untuk kemarau. Hantu Sa'diyah sendiri, dia juga kekurangan susu. Susu ada tapi sedikit. Maksudnya untuk anaknya tu tidak cukup. Kadang-kadang menangis-nangis anaknya sebab kekurangan susu. Tidak kenyang. Setelah diambilnya Rasulullah SAW, kehidupan ni 100% berubah. Yang mana bila dia nak balik ke perkebunan Bani Sa'ad, dia tengok unta dinaiki tu tapakan itu gagah dan mengeluarkan susu. Hantu Sa'diyah sendiri pun mengeluarkan susu yang sangat banyak, cukup anak-anak ni semua untuk minum sampai kenyang, sampai tertidur. Kemudian kita tengok kambing-kambing peliharaan. Yang mana kita tahu kambing-kambing peliharaan keluarga Hantu Sa'diyah ni, keluarga Abu Kabsyah ni, waktu misalnya ada kemarau. Tapi masalahnya, haiwan peliharaan keluarga Hantu Sa'diyah ni semuanya gemuk, besar-besar, keluarkan susu. Sampai jiran-jiran ada yang kata, lepaskan haiwan pada kawasan yang mana kambing-kambing untuk keluarga Hantu Sa'diyah ni pergi situ, lepas kat situ. Maksudnya memang barokahnya Nabi Muhammad SAW membawa terpancar. Macam tu. Rezeki jadi mewah. Kemudian dikatakan bahawa cahaya, dilihat pada anak tu bercahaya malam-malam tak perlu pun. Lampu semua kan, pelita, nyalakan pelita tak perlu. Bercahaya rumah tersebut. Dan banyak lagi sebenarnya waktu kecil, bagi dia sudah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Bahasa bukunya Irhaus. Satu perkara luar biasa yang berlaku kepada seorang Nabi sebelum dia ni menjadi Nabi. Itu kita akan sambung pada episod seterusnya. Assalamualaikum.